Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Rahman ni dari kelas PT1 ambilan Ogos 2004-2009. Okey. Kali ini saya akan membentangkan tentang tugasan 1 pentadbiran berterusan PKUK 1104 yang diajar oleh pensyarah saya Puan Farahila binti Ramli. Okey, tugasan ini terdapat 2 perbincangan. Perbincangan yang pertama ialah nilai tahap dan jenis kehilangan pendengaran yang dihadapi oleh murid kurang upaya pendengaran berdasarkan satu contoh data daripada audiogram seperti yang disertakan. Aspek penilaian perlulah melibatkan tahap kehilangan pendengaran bagi kedua-dua belah telinga, jenis kehilangan pendengaran yang dialami, implikasi masalah tersebut terhadap pesakit. Okey, first kali kalau kita nak nilai audiogram, kita mestilah tahu apa itu audiogram. Okey, audiogram ni ialah suatu graf yang menunjukkan tahap keupayaan pendengaran seseorang berdasarkan keputusan ujian audiometri. Jadi audiogram ni biasa digunakan oleh pakar audiologi untuk menganalisis sejauh mana seseorang dapat mendengar bunyi pada pelbagai frekuensi dan intensiti. Okey, ciri-ciri audiogram. Dalam audiogram ni terdapat 2 paksi, iaitu paksi mendata dan paksi mendengar. Paksi mendata ni ataupun kita panggil paksi X, dia mewakili frekuensi ataupun dalam unit ni hertz. Ni frekuensi ni okey, kalau dalam gambar ni paksi X ni paksi X ni menunjukkan nada atau frekuensi bunyi. Biasanya dalam unit 125 Hz hingga 8000. Dalam gambar ni sebenarnya di sini 125 hingga 8000, tapi kita start pada 250. Okey, seterusnya keputusan audiogram. Untuk individu yang dengan pendengaran normal, dia biasanya paksi Y. Paksi Y dia berada daripada 0 hingga 25 dB sahaja. Ataupun di sini kita boleh lihat 0 hingga 25. Ini bermakna individu tersebut boleh mendengar dengan baik. Dia normal. Untuk individu yang kehilangan pendengaran ringan, dia bermula pada 26 hingga 40 dB. Iaitu biasa kita sebut sebagai mild hearing loss, iaitu start pada 20 hingga 40, 26 hingga 40. Seterusnya kehilangan pendengaran sederhana yang bermula pada 41 hingga 55 dB, ataupun moderate hearing loss start pada 41 hingga 55. Untuk individu yang dengan pendengaran sederhana ni, mereka sukar memahami percakapan, terutamanya dalam persekitaran yang bising. Mereka boleh mendengar, boleh bercakap, tapi apabila dalam keadaan yang bising, macam dekat pasar, dekat dengan tempat yang lagu bising dengan lagu-lagu, mereka suka untuk berkomunikasi. Seterusnya kehilangan pendengaran sederhana teruk ataupun moderately severe hearing loss. Dia untuk moderate severe ini, moderately severe biasanya bermula daripada 56 hingga 70 dB. Dia bermula dari sini hingga sini. Mereka ni hanya dapat mendengar bunyi kuat atau tuturan yang sangat jelas. Jadi kalau kita cakap secara perlahan, mereka mungkin tidak akan dengar. Okey, yang seterusnya kehilangan pendengaran
severe hearing loss. Severe hearing loss ni bermula pada 71 hingga 90 dB, iaitu 71 hingga 90. Orang yang mengalami severe hearing loss ni suka mendengar walaupun suara yang kita keluarkan kan itu kuat. Mereka walaupun kita cakap ni kuat, mereka tak boleh dengar. Mereka mungkin perlu alat bantuan pendengaran untuk berkomunikasi dan untuk menjalani aktiviti harian mereka. Yang terakhir sekali, kehilangan pendengaran sangat teruk, iaitu dengan dia punya paksi Y, intensity dia tu lebih daripada 90 dB. Ni mereka ni mungkin tidak dapat mendengar langsung tanpa alat bantuan ataupun implant cochlear. Tanpa menggunakan alat bantuan tu, mereka takkan boleh mendengar langsung. Walaupun bunyi yang kuat, bunyi yang perlahan, mereka tak boleh dengar. Okey. Dan dalam tugasan satu tadi, dalam persoalan satu tadi, kita perlu analisis. Jadi kita nak analisis audiogram ni. Pertama, kita nak analisis tahap kehilangan bagi kedua-dua belah telinga. Berdasarkan audiogram, corak frekuensi pada audiogram ni menunjukkan pada frekuensi rendah, iaitu 250 hingga 1000. Ni murid mengalami kehilangan pendengaran ringan hingga sederhana. Dia berada dalam keadaan pendengaran, dia mengalami kehilangan pendengaran ringan hingga sederhana, iaitu pada dalam bilangan 10 hingga 30. Ini 10 hingga 30. Okey, sebelum tu saya nak beritahu yang bulat ni merupakan tanda untuk telinga kanan, manakala simbol pangkah ni untuk telinga kiri. Okey, untuk frekuensi rendah ni, pertama sekali murid kehilangan pendengaran ringan hingga sederhana dalam bilangan 10 hingga 30. Ini bermaksud dalam frekuensi rendah tu murid masih lagi boleh mendengar bunyi kuat di suara bercakap. Kalau tak biasa, kalau kita bercakap biasa pun dia mungkin boleh dengar. Tapi mereka mungkin mengalami kesukaran dalam mendengar bunyi lembut seperti bisikan. Kalau kita bercakap tu terlalu perlahan ataupun berbisik, jadi murid tu mungkin tak boleh dengar. Okey. Seterusnya pada frekuensi pertengahan hingga tinggi, iaitu pada frekuensi 2000 hinggalah 8000 Hz. Dan kita tengok hilangan dia makin ketara. Sebab kenapa makin ketara? Graf dia semakin rendah. Kan saya ada cakap tadi, semakin rendah graf, makin teruk tahap kehilangan pendengaran dia. Kehilangan pendengaran semakin ketara dalam hitungan 50 hingga 80. Dalam ni 50 hingga 80. Yang biasanya kita kategorikan sebagai sederhana hingga teruk ataupun moderately severe. Ini bermaksud murid ni tak boleh nak sebut perkataan yang bernada tinggi, seperti bunyi konsonan huruf S, F dan TH yang akan sukar didengar dan boleh menjejaskan kejelasan tuturan yang diterima. Okey, macam saya cakap tadi, saya nak explain tentang jenis kehilangan pendengaran. Okey, sambil-sambil itu kita buat analisis berdasarkan audiogram ni.
jenis kehilangan pendengaran yang pertama ialah kehilangan pendengaran konduktif. Kehilangan pendengaran konduktif ni berlaku bila masalah berlaku di telinga luar ataupun tengah. Di dalam luar telinga kita ataupun dalam tengah telinga kita. Contohnya akibat jangkitan ataupun tarik telinga yang berlebihan. Biasanya terdapat perbezaan ketara antara bacaan konduksi udara dan konduksi tulang. Okey, seterusnya kehilangan jenis yang kedua ialah kehilangan pendengaran sensorineural. Kehilangan pendengaran sensorineural ni berlaku apabila terdapat kerosakan pada koklea, iaitu bahagian dalam telinga kita ataupun saraf auditori yang menyebabkan mereka sukar dalam menghantar bunyi ke otak. Menyebabkan koklea organ kita ni sukar untuk menghantarkan bunyi ke otak. Bacaan audiogram bagi konduksi udara dan konduksi tulang adalah hampir sama. Macam kita tengok tadi, kehilangan pendengaran konduktif, konduksi udara dan konduksi tulang ni dia berbeza untuk bacaan graf di audiogram dia. Tapi untuk pendengaran sensorineural pun konduksi udara, bacaan audiogram bagi konduksi udara dan tulang dia hampir sama. Okey. Dan jenis yang ketiga ialah kehilangan pendengaran campuran. Kehilangan pendengaran campuran ni adalah mereka yang mengalami kedua-dua jenis yang saya sebutkan tadi, iaitu kehilangan pendengaran konduktif dan kehilangan pendengaran sensorineural. Okey. Untuk analisis berdasarkan pola audiogram ni yang kita lihat, kehilangan pendengaran ini dapat kita katakan sebagai kehilangan pendengaran sensorineural. Kenapa kehilangan pendengaran sensorineural? Kerana kedua-dua telinga menunjukkan corak kehilangan yang hampir sama. Tengok, untuk telinga kiri dan kanan dia corak dia lebih kurang, hampir sama. Jadi dia ialah kehilangan pendengaran sensorineural. Jadi juga menunjukkan masalah bukan berpunca daripada faktor konduksi seperti di tengah telinga, tetapi ianya lebih kepada koklea ataupun saraf auditori yang bermasalah. Okey. Seterusnya, ianya kerana tiada perbezaan ketara antara ambang pendengaran melalui udara dan tulang, yang menunjukkan kehilangan berlaku akibat kerosakan pada sel-sel rambut dalam koklea atau laluan saraf yang menghantar isyarat ke otak. Okey, implikasi masalah terhadap murid. Kehilangan pendengaran sensorineural ni, apa implikasi dia terhadap murid? Kehilangan pendengaran sensorineural biasanya memberi kesan lebih besar pada frekuensi tinggi, dan menyebabkan beberapa cabaran utama kepada murid dalam kehidupan seharian dan pembelajaran. Cabaran pertama ialah kesukaran mendengar dan memahami pertuturan, terutamanya dalam persekitaran yang bising. Murid ni tak dapat mendengar bunyi pertuturan, tetapi murid mungkin dapat mendengar bunyi pertuturan, tetapi mereka menghadapi kesukaran untuk membezakan perkataan kerana konsonan yang bernada tinggi kurang jelas. Seperti saya cakap tadi, konsonan S, F, mereka kurang jelas mendengar konsonan-konsonan tersebut, dan kadang-kadang ianya boleh menyebabkan salah faham dalam komunikasi harian. Cabaran yang seterusnya ialah cabaran dalam perkembangan bahasa dan pertuturan. Kehilangan frekuensi tinggi boleh menyebabkan kesukaran dalam memahami dan meniru bunyi tertentu. Seterusnya, menjejaskan kejelasan pertuturan murid.
Kehilangan frekuensi tinggi ni boleh memberi impak kepada perkembangan bahasa dan akademik, terutamanya dalam membaca dan menulis. Contoh, murid tu dia tak boleh nak sebut S, tak boleh nak sebut S, tak boleh nak sebut F. Jadi untuk proses pembelajaran dia, untuk belajar ABC sampai Z, dia mungkin ketinggalan kerana dia tak boleh nak sebut konsonan S dengan F. Dan seterusnya, implikasi psikososial. Cabaran dari aspek implikasi psikososial. Murid mungkin menghadapi cabaran dalam interaksi sosial akibat kesukaran berkomunikasi dengan rakan sebaya. Jadi murid ni susah nak bercakap, berkomunikasi dengan rakan-rakan dia sebab ada perkataan-perkataan dia yang dia tak boleh dengar, dia tak boleh sebut. Dan ini juga boleh menyebabkan mereka berasa terasing atau kurang keyakinan diri. Mereka tak yakin kerana banyak ada perkataan yang mereka tak boleh dengar, mereka berbeza dengan orang lain. Oleh itu, sokongan emosi dan sosial dari guru, ibu bapa dan rakan sebaya sangatlah penting untuk mereka untuk bina balik keyakinan diri mereka. Okey, implikasinya terakhir ialah keperluan kepada sokongan pendidikan khas. Seperti yang kita tahu, murid yang mengalami gangguan pendengaran ini, masalah pendengaran ini memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran seperti penggunaan sistem FM, alat bantu pendengaran, alat bantu pendengaran atau strategi komunikasi alternatif seperti komunikasi augmentatif dan alternatif, iaitu AAC. Selain itu, guru juga perlu menggunakan strategi pengajaran visual seperti isyarat tangan dan menggunakan bahan bergambar dan sokongan teks untuk membantu pemahaman murid. Ialah mereka kan tidak boleh mendengar ataupun kekurangan dalam aspek pendengaran, terdapat kekurangan dalam aspek pendengaran. Jadi alat-alat yang berunsurkan yang menggunakan penglihatan dapat banyak membantu mereka untuk menambahkan pemahaman dalam pembelajaran mereka. Okey, kita masuk ke perbincangan yang kedua. Perbincangan yang kedua ini ialah mengenal pasti masalah pertuturan daripada video yang disertakan. Aspek penilaian daripada beberapa aspek pertuturan seperti berikut. Aspeknya adalah sebutan, kelancaran, nasihat atau rasa, intonasi dan tekanan. Okey, inilah video yang pertama. Nice. Boom. Yeah, big boom and little boom and big horse and little horse. The spoon's a big one, but what's this one? Cup. A cup, but what did you say? A big? A big boom and a little boom and a big horse and a little fork. Okey. Video tadi adalah menunjukkan seorang individu ataupun seorang kanak-kanak yang mengalami articulation disorder ataupun gangguan artikulasi. Articulation disorder ni ialah kesukaran individu dalam menghasilkan bunyi pertuturan dengan betul. Gangguan ini boleh menyebabkan sebutan tidak tepat dan menyukarkan komunikasi dengan orang lain. Okey. Berdasarkan video tadi, masalah pertuturan yang dapat kita lihat adalah dari aspek sebutan. Terdapat bunyi-bunyi tertentu tidak disebut dengan betul. Berlakunya substitusi, iaitu menggantikan suatu bunyi dengan bunyi lain. Omisi, iaitu menggugurkan bunyi, dan distorsi, bunyi yang tidak jelas atau penambahan bunyi yang tidak diperlukan. Contoh, tadi model tersebut, dalam video tersebut, kanak-kanak tu tak sebut knife, tapi dia menyebutnya knife.
dia menggantikan F tu dengan T. Contoh lain ialah dia nak sebut spoon, tapi dia menyebutnya pun. Dia menghilangkan huruf S di depan. Yang masalah yang kedua ialah aspek kelancaran. Dalam aspek kelancaran ni, pertuturan mungkin menjadi perlahan. Kerana individu perlu berusaha lebih untuk menghasilkan bunyi yang betul. Lepas tu terdapat jeda yang tidak semula jadi akibat kesukaran menyebut perkataan. Dia berlaku tiba-tiba berhenti bercakap sebab mereka tak boleh nak sebut satu-satu perkataan tu. Dan dari aspek kefasihan, struktur ayat sukar difahami kerana banyak bunyi atau perkataan yang mengalami kesalahan artikulasi. Jadi pendengar perlu meneka maksud tuturan kerana bunyi tersebut tak jelas. Jadi dia akan boleh menyebabkan kesalahpahaman. Dan aspek yang terakhir ialah tekanan. Tekanan pada suku kata atau perkataan yang tidak tepat kerana individu mungkin mengelak menyebut bunyi-bunyi yang sukar. Dia mungkin dalam semasa bercakap dia menekankan perkataan-perkataan yang tidak tepat kerana mereka nak elakkan daripada sebut-sebut perkataan yang mereka tak boleh nak sebut. Misalnya mereka bukannya menekankan suku kata yang betul. Individu mungkin memberikan tekanan pada bahagian ayat yang lebih mudah disebut. Mereka mungkin memberikan tekanan terhadap kata-kataan yang mereka yang bagi mereka senang untuk disebut. Okey, untuk video yang seterusnya. My name is Daniel. I am 7. I have 7 trips. Okey, dalam video tadi kita tunjukkan ialah kanak-kanak yang mengalami fluency disorder. Fluency disorder ni dia merujuk kepada gangguan dalam kelancaran pertuturan yang menyebabkan pola pertuturan tidak lancar, sekat-sekat atau berulang-ulang. Gangguan ini boleh menjejaskan kefahaman pendengar serta keyakinan diri individu yang mengalaminya. Okey, masalah yang terdapat berdasarkan video tadi. Kelancaran, ya, kalau kelancaran ni memang dah terang-terang terdapat jeda yang tidak wajar. Turun kadang-kadang tadi terhenti-henti atau terlalu banyak pengulangan. Contohnya itu dalam video tadi. Dan yang kedua ialah dari aspek kefasihan. Struktur ayat terganggu akibat gangguan kelancaran. Struktur ayat dia mungkin terganggu sebab dia ada berhenti-berhenti bercakap tu. Dan pendengar sukar memahami mesej kerana bunyi atau perkataan yang diulang berkali-kali. Dia mengulang satu perkataan atau dua lebih perkataan berkali-kali dan menyebabkan pendengar ni susah nak faham apa yang dia cuba sampaikan. Yang kedua ialah intonasi. Nada terhadap tuturan dia tu boleh menjadi tidak semula jadi kerana gangguan dalam tuturan ni. Kerana banyak berlaku jeda, banyak berlaku pengulangan. Yang keempat ialah tekanan. Tekanan juga boleh menjadi tak konsisten kerana individu tu mungkin cuba untuk mengatasi gagap dengan menukar tempo pertuturan atau menekankan bunyi secara tidak wajar. Okey, ini untuk video yang seterusnya. Good. I live in a blue house. This has a big glass. Okey. Untuk video yang tadi pula ialah seorang kanak-kanak yang mengalami voice disorder. Jadi voice disorder ni adalah merujuk pada gangguan yang mempengaruhi nada, kelentangan, kualiti ataupun kestabilan suara seseorang. Individu yang mengalami gangguan ni mungkin mempunyai suara yang serak, terlalu lembut, terlalu kuat
ataupun mengalami kehilangan suara sepenuhnya. Okey, apakah aspek yang terjejas berdasarkan video tadi? Aspek yang terjejas untuk fluency disorder berdasarkan video tadi ialah intonasi. Dalam aspek intonasi, individu mengalami kesukaran untuk mengawal nada percakapan mereka, untuk bercakap terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua ialah tekanan. Dalam aspek tekanan, mereka tidak dapat. Dalam aspek tekanan mereka tidak tepat kerana kesukaran dalam mengawal kelantangan ataupun nada suara. Boleh menyebabkan tekanan diberikan pada suku kata atau perkataan yang salah. Okey, ini untuk video yang seterusnya. Mouth. And are they teeth? There's a nose, a mouth. Where are the teeth? There's a nose. Does the crocodile have teeth? There's a camera has nose. Where are the teeth? There's Okey, dalam video tersebut ialah kanak-kanak yang mengalami expressive language disorder. Expressive language disorder ni ataupun gangguan bahasa ekspresif. Dia merujuk kepada kesukaran dalam menyampaikan pemikiran, idea atau maklumat secara lisan atau tulisan. Walaupun kefahaman dalam bahasa masih dalam tahap yang baik, individu dengan gangguan ini mungkin mengalami kesukaran dalam membina ayat, membina perkataan yang sesuai ataupun menyusun idea secara logik. Contoh dalam video tadi kita dapat tengok orang tanya dia, where the teeth? Dia faham maksud tu, tapi dia tak boleh nak membalasnya dengan betul. Okey, dalam video tersebut aspek yang terjejas yang dapat kita lihat ialah pertama, kefasihan. Individu menggunakan ayat terputus-putus dan ayat mereka mempunyai struktur yang salah atau kekurangan maklumat yang penting. Yang kedua ialah aspek kata bahasa. Individu membuat kesalahan dalam penggunaan kata kerja, kata hubung ataupun struktur ayat. Dan ini ialah video yang terakhir. Welcome back. A child's first words are monumental, but they're also easy to take for granted. So, what if your baby never said mommy or daddy? That would be sad, but in our Insight Report, news specialist Heather Simonson shows us one girl's struggle to find her voice. no, yeah. They say talk is cheap. Not for 7-year-old Mackenzie, who works hard for every word. What did you? This home video shows years of practice just learning to say her name. Mackenzie. My name is Mackenzie. Bright and loving, Mackenzie never babbled like most babies do. Her parents noticed something was wrong at 14 months, and speech therapists diagnosed her at age 2. She has childhood apraxia of speech, the most severe neurological speech disorder. I just remember looking at my friend crying and saying, I'm never going to hear her talk. It was devastating. I'm never going to hear those sweet little words that every parent longs to hear. Mackenzie understands everything and knows how she wants to respond, but she can't. It's really, really frustrating, and then you feel horrible as a parent because you should be able to understand your child, but you just don't. The symptoms include inconsistent sound errors of both consonants and vowels, difficulty creating a flow of speech that's smooth and continuous, more errors, and struggle as the length and complexity of speech increases. What's it when people can't understand you? Mackenzie comes to speech therapy once a week. They set high goals here, and she forms sounds and words and gets game pieces as a reward. Kids with other speech disorders tend to make progress much more quickly, whereas with apraxia, the progress is slower. Early intervention is key. Okey, kanak-kanak dalam video tadi ialah kanak-kanak yang mengalami apraxia. Apraxia ni ataupun apraxia of speech, AOS, ataupun apraxia pertuturan ialah gangguan neurologi yang menyebabkan kesukaran dalam merancang dan menyelaras pergerakan otot untuk menghasilkan pertuturan yang jelas. Individu dengan apraxia ni mempunyai pemahaman bahasa yang baik, tetapi mereka menghadapi kesukaran dalam mengucapkan perkataan-perkataan dengan betul. Okey.
Okey, seterusnya aspek yang terjejas berdasarkan video. Dalam aspek apresiasi ni dalam video tadi yang kita dapat lihat, aspek yang terjejas adalah sebutan. Sebutan ni adalah aspek yang sangat terjejas kerana individu yang menghadapi apresiasi ni menghadapi kesukaran menyusun bunyi dengan betul. Yang kedua, dalam aspek sebutan juga terdapat kesalahan inkonsisten. Individu mungkin menyebut sesuatu perkataan dengan betul sekali tetapi salah pada sebutan yang lain. Mereka tidak boleh konsisten untuk menyebut suatu perkataan itu. Ya. Okey, aspek yang seterusnya adalah kelancaran. Aspek kelancaran ini terjejas kerana individu mungkin mengalami jeda yang panjang dan berulang kali mencuba menyebut suatu perkataan dengan betul. Yang ketiga ialah aspek kefasihan. Kefasihan ini terganggu kerana pengulangan dan usaha berlebihan untuk menyebut perkataan boleh menyebabkan tuturan sukar dipahami. Dan untuk intonasi pula, intonasi percakapan untuk kanak-kanak yang mengalami apresiasi ini tidak semula jadi kerana individu mungkin bercakap dalam nada yang terputus-putus atau rata akibat usaha mereka untuk menyebut bunyi dengan betul. Dan terakhir sekali, tekanan. Tekanan untuk tuturan mereka tidak konsisten kerana individu tersebut mungkin mengalami tekanan mungkin memberi tekanan pada suku kata yang salah atau menukar tekanan dalam percubaan berulang kali untuk menyebut suatu perkataan itu dengan betul. Dia mungkin salah untuk dalam memberi tekanan tu dan ataupun tekanan tu dah betul tapi dia disebut perkataan tu salah, jadi dia ulang balik tekanan pula yang salah. Okey, kesimpulannya secara keseluruhan intervensi awal seperti penggunaan alat bantu pendengaran, terapi tutoran dan pendidikan inklusif memainkan peranan penting dalam meningkatkan upaya komunikasi murid. Sokongan berterusan daripada guru, ibu bapa dan masyarakat sangatlah diperlukan bagi memastikan mereka mendapatkan akses pada peluang yang sama rata seperti rakyat sebaya mereka yang tipikal. Dengan bimbingan yang konsisten, mereka dapat memperkembangkan kemahiran komunikasi, meningkatkan keyakinan diri mereka serta berinteraksi dengan lebih efektif dalam kehidupan sehari mereka. Sampai di situ saja perkataan saya. Sekian, terima kasih.